Railway to Sea Malaysia bersama KTMB meneruskan pengembaraan kita ke destinasi seterusnya. Kat mana kita kali ni? Takkan tak kenal lagi. Kita ke Perlis. Jom travel local, naik train to Dabong, KTM pilihan semua. Traveling, exploring, we're on the go. Johor ke pantai timur, Kemas ke Kuala Lipis, utara ke selatan, kita rentas dimensi mengukir momen indah bersama. Inilah Railway to Sea Malaysia. Kalau sebelum ni kita mulakan perjalanan di KL Central, kali ni kita bermula dari KTM Butterworth. Selain daripada ETS, kita juga boleh menggunakan perkhidmatan KTM Komuter Utara untuk setiap destinasi yang menghala ke utara. Dari Ipoh sampailah ke Padang Besar. Soal beli tiket, memang mudah je. Kau nak beli kat kaunter pun boleh, aplikasi Kidsstyle pun boleh, nak beli kat kios pun boleh. Pilih tempat, kita nak pergi ke Arau. Nak senang macam mana lagi? Oh, dahsyat lah. Memang on time train ni kan. Mandangkan dia tak ada tempat duduk, so kita kena masuk awal. Pilih tempat duduk yang selesa. Mantap! Kalau kita cakap kita nak travel pakai kereta api ni, sebenarnya kita ada pilihan. Kalau nak guna ETS pun boleh, ataupun guna komuter dia pun boleh. Perbezaan dia, kalau kita naik ETS, tempat duduk dah tersedia, ada banyak kemudahan, cafeteria dan sebagainya. Tapi kalau naik komuter, tempat duduk memang free sitting, cepat dia dapat, tapi tetap selesa. Kalau nak cerita pasal stop dia pula, komuter dia ada banyak stesen-stesen yang dia berhenti. Tapi yang paling penting bila kita nak travel ni, kita kena peramah, kita kena rajin sembang dengan orang. Ada bandar sebelah ni yang boleh sembang dengan kita. Betul Amir eh? Ya. Amir nak ke mana? Pergi Sungai Petani. Sungai Petani. Kita nak pergi ke Arau. Train betul kan? Betul. Cantik kan? Bila kita menghala ke utara ni, view kat luar ni, pemandangan dia memang lain sikit. Kita akan tengok suasana kampung, kita akan tengok sawah-sawah padi. Enjoy je perjalanan dia. Enjoy je view dia. Ini semua adalah pengalaman kita. Kejam celik, dah pun sampai di hentian kita. Stesen KTM Arau. Tapi sebelum tu, nampak ni baru sampai ke Arau, diorang pun nak ke Arau. Tapi sebelum tu kita ambil gambar dulu. Boleh? Jom. Tak adalah lama mana pun, lebih kurang sejam setengah je dah pun sampai di stesen Diraja Arau. Stesen ni pun cantik, baru, kemudahan dia pun lengkap, tandas dia bersih, kedai pun ada, surau pun ada. Kalau kau nak lepak stesen ni, boleh. Saya jalan-jalan dulu. Perlis, negeri terkecil di Malaysia yang terletak di utara semenanjung dan bersempadan dengan Thailand. Selain dikenali negeri yang santai dan tenang, Perlis juga menyimpan pelbagai keindahan alam. Daripada hamparan sawah padi yang menghijau, suasana kampung yang damai, hinggalah tarikan-tarikan lain yang menjadi identiti pada negeri ini. Setelah letih dengan kesibukan kota raya, inilah destinasi yang saya tak sabar untuk terokai. Memandangkan kita sampai pun dah tengah hari, eloklah kalau kita cari makan dulu. Tempat yang saya nak pergi ni memang unik. Oh, makan dalam ladang Sebelum kita teruskan pengembaraan kita, elok juga kalau kita isi perut dulu, lapar ni kan. Salah satu tempat yang kita mesti singgah ialah Nipah Klasik. Sebenarnya sebelum sampai sini lagi, orang ramai dah recommend dah datang ke Nipah Klasik. Apa dekat Nipah Klasik? Kita masuk dalam dulu. Patutlah nama dia Nipah Klasik, nampak ni. Dikelilingi oleh pokok nipah. Selain daripada restoran, Nipah Klasik ni juga antara pengeluar nira di Perlis ni. Bagi yang tak tahu, dia ada 3 jenis nipah. Nipah sawah, nipah padi dan juga nipah tembaga. Yang ni semua nipah tembaga. Takkan nak cerita nipah je kan, kita tengok kat dalam pula. Kita boleh rasa nira dia, termakan sekali. Perut dah lapar ni. Untuk pilihan makanan, jangan risau. Memang pelbagai dekat sini. Saya pilih untuk cuba menu saranan orang tempatan iaitu laksa sarang burung. Cakap banyak pun tak guna, jom kita makan. Laksa ni, kalau kuah dia sedap, sedap lah dia. Kuah dia pun sedap, rasa semua ikan-ikan dia kan. Tak terlalu pekat. Ni dia punya sarang dia punya telur lah kan. Kadang dia dah hidang kat dalam pinggan ni terus. Jadi kau nak cerita, tiap-tiap daerah pun, tiap-tiap negeri pun ada dia punya jenis-jenis laksa dia. Dia simple je. Bila dah sampai utara ni, kita kena makan menu utara. Nampak? Laksa sarang utara. Dia recommend kita try dia punya air nira, original punya. Kita rasa. Dia manis, dia manis-manis masam sikit. Dia ada rasa macam rambutan, campur durian Belanda sikit. Dia tak ada campur gula, tak ada campur apa. Ini memang original, pure punya. Lagi satu, suasana bila kita makan kat sini. Dia tenang, cozy. Dia mendamaikan jiwa yang sedang bergelora kan. Makan tengah bendang,
Ada juga tempat dia kan. Makan dalam hutan pun kita pernah. Makan dalam sungai pun kita pernah. Kat mana kita nak makan dalam ladang nipah? Ni dia dikelilingi pokok nipah. Hanya di Nipah Klasik. Perut pun dah kenyang, kita teruskan perjalanan ke satu lokasi yang sangat popular di kalangan pelancong yang datang ke Perlis. Kampung Warna-Warni. Selamat datang ke Kampung Warna-Warni. Cerita sikit pasal Kampung Warna-Warni ni. Dia sebenarnya adalah gabungan 7 buah kampung dan telah dijenamakan semula menjadi Kampung Warna-Warni. Katanya memang cantik lah, penuh dengan warna-warni dan colour dan banyak tempat untuk kita ambil gambar. Bila dah cerita gabungan 7 buah kampung, memang besar lah kawasan dalam ni kan. Bukan tak boleh jalan, boleh jalan, tapi memandangkan saya pun tak adalah muda sangat. Dan ada juga perkhidmatan ni kat sini, nampak ni dah tersusun cantik ni, warna-warni ni, colourful ni. Ini nama dia Colek. Ini salah satu cara untuk kita pusing Kampung Warna-Warni ni. Boleh naik bang Boleh. Cantik. Kita colekkan dia bang. Kalau Melaka ada beca, dekat Perlis ada Colek. Jadi konsep dia adalah kita akan dibawa pusing ke seluruh kampung dan berhenti di tarikan-tarikan utama di sinilah. Hentian pertama, Laman Bunga Kertas yang terletak di Kampung Tengah. Ni stop pertama dia, Laman Bunga Kertas. Memang adalah pokok-pokok bunga kertas kat sini kan. Tapi yang menarik perhatian saya, ni ada. Kampung Tengah yang asalnya, rupa dia macam ni. Memang jalan-jalan tanah, selut macam ni. Dan memang ada titik-titik kayu macam ni semua ni. Kata Aziman tadi, memang kampung dia, rupa dia macam ni. Tapi hari ni dah telah dinaik taraf. Pastikan bawa kamera sebab banyak tempat kita boleh ambil gambar. Dahsyatlah kampung ni. Dia menarik. Ingat kan dia main sekati je, warna sini, warna sana kan. Sebenarnya tak. Setiap kampung tu ada diberikan tema yang masing-masing. Macam yang pertama ni, Kampung Tengah. Tema dia warna-warna pelangi. Jadi inilah dia, Jambatan Pelangi. Dulu sebenarnya kampung ni semua kampung nelayan. Jadi untuk memudahkan, untuk menghubungkan di seberang sana, Kuala Perlis, Pekan Kuala Perlis, dibinalah jambatan ni. Sekarang dia dah jadi satu tarikan pelancong. Pemandangan kat atas ni memang susah nak dapat kat tempat lain kan. Tengok dah lah dapat tengok kampung nelayan, dapat tengok bot-bot. Tu, gunung-gunung kat ujung sana tu, Thailand. Kat belah sana pula kita nampak Langkawi. Memang unik spot ni. Kalau nak datang, jangan lupa Kampung Warna-Warni. Yang saya singgah sekarang ni, Kampung Hujung Tanjung. Kalau kita tengok tema dia, semua kat sini dia mengikut bendera Perlis. Biru dan kuning. Dan ada juga satu tapak bersejarah kat sini. Ni nampak ni. Batang kayu ni. Ini adalah yang asal yang dah berusia 125 tahun. Yang masih lagi kekal digunakan, masih lagi kuat kat sini. Ini salah satu peninggalan dia. Dah buat kajian dah. Dan diiktiraf dah pun. Okay, sekarang ni kita dah sampai ke kampung yang seterusnya. Konsep dia balik pada warna-warni. Dan kalau kita tengok kan, sebenarnya diorang ni sangat kreatif. Semua hiasan-hiasan yang digunakan semua adalah barang-barang yang dikitar semula. Tengok kat belah sana ada payung. Guna balik, nampak tudung kipas angin pun ada. So cantik lah dia punya konsep kreatif tu. Dia menghidupkan tempat ni. Dan semua hasil tangan penduduk-penduduk sini sendiri. Memang best kat sini kan. Bukan je kita jalan santai-santai tengok menikmati pemandangan je kan. Tapi orang-orang tempatan kat sini pun semua rajin berniaga. Boleh tengok kat setiap ceruk tu ada je orang berniaga kan. Jadi kita pun nampak lah penat berjalan nampak. Ada aiskrim goreng. Aiskrim goreng ni kalau kita dah panas-panas macam ni, eloklah kita makan, betul bang kan? Bantulah sumbangkan sedikit kepada pembangunan kat sini ke sokong peniaga-peniaga tempatan dia. Memang best. Garing di luar, sejuk creamy di dalam. Macam saya juga kat luar terbakar garing kan. Dalam kita sejuk, cool. Macam itulah gabungan hot and cool. Yang menariknya dekat Kampung Warna-Warni ni, setiap bulan 9 dia ada satu pertandingan yang memang meriah kat sini. Pertandingan bot panjang, nampak ni. Bot panjang dia macam ni lah. Dia boleh memuatkan lebih kurang 12 ke 14 orang. Dan katanya champion dekat kampung ni setiap tahun ialah Kampung Tandiak. Orang tu kira champion lah. Daripada racing motor ke racing kereta ke, lebih baik kita racing boat. Jumpa bulan 9 tahun depan. Go Kampung Tengah. Terima kasih Ziman InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Memang menarik lah kita pusing-pusing kat Kampung Warna-Warni kan. Sebenarnya ini yang kita cari bila kita keluar mengembara. Kita nak cari tempat-tempat baru yang mata kita tak pernah tengok. Dan pengalaman-pengalaman macam itulah yang kita cari. Kita pergi ke tempat baru dan kita abadikan apa yang kita nampak kat situ. Jadi kalau sampai di Kuala Perlis ni ataupun sampai di Perlis ni, datang ke Kampung Warna-Warni. Cari beda Aziman ni. Selain dari Kampung Warna-Warni, ada satu lagi kampung yang kita perlu singgah bila di Perlis ni. Jom, kita ke Kampung Y. Y, you have to go and see. Okay, sekarang kita dah sampai ke Kampung Y. Dan kalau kita tengok kat sini, sungai kat sini, ada banyak aktiviti air yang kita boleh buat. Ada yang boleh kayak, ada naik paddle boat. Tapi hari ni kita naik boat biasa je untuk teroka sampai dalam sana.
Best kan naik bot kan. Harga pun murah je, RM50 untuk satu bot ni. Boleh naik 5 orang. Jadi kalau bahagi seorang RM10 je. Air dia pun cantik tengok. Air dia warna hijau. View dia pun cantik. Depan ni berbukit, bergunung. Dia memang ada rasa macam satu adventure lah. Ni ada info menarik. Kau nak tahu bukit-bukit di Perlis ni semuanya adalah bukit batu kapur. Dan bukit-bukit ni semua terjadi adalah hasil daripada banjaran Nakawan juga. Sebahagian daripada dia lah. Patutlah ramai orang suka datang Perlis nak healing. Sebenarnya banyak benda yang tersembunyi di Perlis ni. Kita kena rajin explore sendiri. Nampak ni? Dah masuk dah terowong air yang terpanjang di Malaysia, 765 meter, hampir 1 kilometer. Dan mungkin kita boleh jumpa juga penyokong Liverpool. Tak ada, bukan. Tak ada. Oh, tapi sejuk masuk dalam ni. Best lah. Kalau rasa gelap sangat, tak ada apa nak tengok kan. Dia ada bagi hiburan juga. Nampak ni, ada laser show kat atas ni. Style lah. Oh. Sebenarnya dia lebih kepada pengalaman lah kan. Sebab kalau kita nak cerita, dia bukannya gua semula jadi. Tetapi terowong buatan. Jadi bukan selalu kita boleh masuk terowong air kan. Dah kata terowong terpanjang. Nak juga rasa macam mana. Kalau naik kayak seorang-seorang tak ada lampu macam mana ni. Tu nampak tu. Kita dah nampak cahaya di hujung terowong. Maknanya dah hampir keluar dah ni. Sekejap je, lebih kurang 10 minit, 5 minit. Dah pun keluar. Bila kita keluar, kita terus dapat tengok sebenarnya dekat belakang ni apa yang kita lalu. Ni sebenarnya adalah bukit ni. Bukit kapur besar ni. Kita lalu bawah dia ni. 765 meter. Dan sekarang kita dah sampai ke seberang sini. Jadi bila dia dah buka dah terowong ni, air dapat mengalir sampai ke belakang sana. Maka kuranglah banjir di negeri Perlis ni. Mantap. Sebenarnya kat dalam sungai ni pun ada juga ikan-ikan dia. Dia ada ikan toman, ikan lampam, ikan tilapia pun ada. Tapi ikan toman bukan yang besar-besar lah kan, yang kecil-kecil. Jadi kepada yang minat mancing, ni nampak macam beda-beda kat tebing ni, boleh juga mancing. Sayang saya tak bawa rod, kalau tidak kita boleh join dia. Dah pun selesai. Memang satu pengalaman yang unik, yang luar biasa. Jadi sekarang saya boleh kata saya dah pun lalu terowong air yang terpanjang di Malaysia. Dan saya rasa semua orang kena lalu sekali. Ambillah pengalaman tu. Kita ke tempat seterusnya. Perlis memang kaya dengan pemandangan alam yang menakjubkan dan salah satunya berada di lokasi yang kita nak pergi selepas ni. Apa lagi kalau bukan Tasik Timah Tasuh. Ni nama dia Tasik Timah Tasuh, kawasan tadahan air ataupun empangan yang membekalkan air kepada Perlis. Yang menariknya, Tasik Timah Tasuh ni merupakan pertemuan di antara dua sungai, Sungai Timah dan Sungai Tasuh. Bila dah sampai sini, apa kata kita pergi ronda dan nikmati pemandangan dia. Inilah dia cara dia. Takkan tak naik bot kan, baru kita boleh menikmati pemandangan dan suasana dia. Kalau kena dengan timing dia, lagi cantik kita dapat tengok sunset. InsyaAllah kita tengok keadaan dia. Okay bang, let's go. Sejarah Timah Tasuh ni memang menarik. Kat bawah ni, kat bawah Tasik ni ada satu perkampungan. Dia lebih kurang samalah macam Tasik Kenying dengan Tasik Banding. Macam mana dia menenggelamkan kampung tu, itu ni kata dihubungkan dua sungai ni, Sungai Timah dan Sungai Tasuh. Kenapa dia tenggelamkan? Untuk bekalkan air lah pada Perlis. Luas juga kawasan ni, lebih kurang 20 km persegi. Ni memang cantik ni. Ini kat tengah-tengah Tasik tu dia ada bagi kita satu, dia adalah spot-spot dia akan berhenti kan. Ni yang pertama, nampak tu. Tiba-tiba kat tengah ni, turunkan kita ada satu macam pelantar ni, ada satu deck ni. Bolehlah turun ambil gambar, nak ber-OOTD ke. Pastikan kamera semua ada bateri. Selain daripada sumber air untuk negeri Perlis ni, Timah Tasuh ni juga merupakan sumber pendapatan untuk nelayan darat di kawasan ni. Sebab apa? Sebab memang banyak ikan kat dalam ni. Antara yang popular lah, peacock bass dan juga ikan sepat. Sebab itulah perkasan ikan sepat memang popular kat sini. Dan selain tu, dia juga merupakan sumber pendapatan. Maksudnya, boleh juga mempromosikan pelancongan. Macam kita ni lah. Dan kita pula dapat sumber inspirasi untuk meneruskan hidup kita dengan lebih harmoni. Itulah dia Timah Tasuh. Jadi kesimpulan dia, simple je. Bila dah sampai di Perlis ni, datanglah Timah Tasuh. Pemandangan dia memang Untuk tempat penginapan, saya pilih untuk menginap di Country Road Homestay. Tempat ni memang cantik dan yang menariknya lagi, homestay ni berkonsepkan kontena dan terletak betul-betul sebelah sawah padi. Wish, memang pot healing habis. Sebenarnya pilihan homestay memang sangat banyak. Ikutlah bajet dan keutamaan masing-masing. Memang dia bagi cabin konsep. Dia ada bagi katil queen size satu, memang selesa.
Tak ada TV, tapi ada aircon. Kalau tak cukup aircon, kipas pun ada. Kalau tak suka aircon, boleh pasang kipas. Nampak? Dalam kabin yang comel ni pun dia ada satu ruang tandas yang comel juga. Ada tempat pembuangan sisa. Hot shower pun ada. Okey, kita rehat jap. Tukar baju jap, mandi jap. Kita keluar cek makan. Boleh? Makan malam saya kali ni, saya pergi ke satu tempat yang menjadi saranan orang Perlis. Katanya datang Perlis tak merasa ikan bakar dekat sini memang tak sah. Mana lagi kalau bukan di api-api ikan bakar. Jom kita try. Antara makanan yang popular kat Perlis ni memang ikan bakar. Jadi kalau dah sampai dekat api-api ikan bakar, takkan kita nak order chicken chop kan? Kita kena lah makan ikan bakar. Ambil, pilih je yang mana kita nak kan. Macam ni mantap. Okey, boleh. Kita ambil ikan pari bakar. Masak dia macam mana bang? Ada berapa-berapa jenis bakar? Bakar santai. Style tu lah. Okey, boleh. Cantik. Dah order dah. Kita duduk dan diam, kita tunggu makanan kita sampai. Makan malam kita hari ni di api-api ikan bakar. Simple je. Set ikan bakar, nasi putih dengan ikan pari bakar, air teh ais. Kita rasa dulu. Wow. Geng, ni first time rasa ikan bakar yang sedap, manis macam ni. Dia ada rasa santan, dia ada rasa susu, tapi dia tetap ada rasa rempah-rempah dia sikit-sikit. Dia manis-manis lemak. Dia buka selera kita kan. Kadang pernah tak kita makan ayam pecik yang macam warna yang warna cerah sikit kan? Dia ada manis-manis kan? Dia macam tu sikit. Simple, tak payah ada sambal-sambal lebih dah. Ikan dia pun tengok, ikan dia fresh. Mandangkan sini memang dekat dengan laut. So hasil dia semua yang baru tangkapnya mantap kan. Kalau ikutkan kita nak juga try ikan-ikan lain kan. Tapi mandangan kita makan seorang, kita ambil yang saiz kecil lah. Tapi sebenarnya ada je banyak ikan lagi. Ada ikan jenahak, cakap. Tengok pilihan dan kita rasa masing-masing. Sotong pun ada. Tapi yang pastinya datang Perlis, tak makan api-api ikan bakar, rugi besar. Kena try makan sini. Memang satu hidangan yang sempurna. Selesai makan malam, elok juga kalau kita balik dan tidur. Sebab pengembaraan hari kedua nanti bermula awal pagi. Kita jumpa esok. Wow, ni memang betul-betul awal pagi ni kan. Semata-mata nak sampai sini, Wang Keliang Viewpoint. Sebab apa? Sebab kita nak tengok sunrise dia. Tak ada tinggi sangat kan, lebih kurang 300 meter. Tapi jangan risau, ada cara yang mudah untuk kita naik atas. Baik ada bagi ni untuk bantu orang-orang yang mungkin kurang sihat ke, ataupun yang dah berumur ke. Saja nak tunjukkan tempat ni merupakan tarikan. So awal-awal pagi ni pun dah ada crowd kat sini dah, nampak tu. Ini kira sikit gini. Jadi kalau nak datang, pastikan datang awal. Wow, Masya Allah. Alhamdulillah cantiknya view kan pagi ni kan. Kita dapat tengok keseluruhan Perlis daripada sisi ni kan. Tapi dia macam tu lah. Dia terpulang pada rezeki masing-masing. Kalau kita bercerita pasal aktiviti yang melibatkan cuaca, kita tak boleh nak kawal kan. So kalau pagi ni dia macam mendung sikit, tak apa. Kita dah naik atas ni, kita nikmati je. Kita enjoy je. Lain juga view dia macam ni kan, nampak. Kita dapat tengok tasik Timur Taso yang besar tu kat sana tu. Nampak macam laut tu kan. Itu tasik tu. Ni semalam kita dekat betul dengan Bukit Cabang. Dan kalau nak tahu, kita sekarang ni berada di satu-satunya gunung di Perlis ni, Gunung Perlis. Inilah dia viewpoint kita. Inilah dia kalau kita tengok viewpoint dia kat belah sini pula, yang kita dapat tengok kat sana tu, yang panjang tu, dia Banjaran Nakawan. Banjaran Nakawan ni adalah banjaran batu kapur yang tertua di Malaysia. Lebih kurang 500 juta tahun dan panjang dia 42 km. Lagi satu, kat sini memang sejuk. Kalau naik atas ni pagi-pagi boleh bawa jaket. Lagi sejuk pada genting. Cantik kan view dia kan? Banjaran Nakawan tak? Inilah salah satu spot nak ambil gambar kan. Nampak I Love Perlis at Wang Kelian. Wang Kelian, Wang Kelian. Wang ni maksud apa? Sebenarnya ini adalah bahasa Thailand. Maksud dia tanah tinggi. Tanah tinggi Kelian. Sebab dia pun dah renyai-renyai. Apa kata kita turun, kita cari makan. Lapar ni. Jom. Lokasi tempat sarapan pagi ni sangat unik. Betul-betul sebelah bendang. Memang sesuai lah dengan nama dia, Warung Tepi Sawah. Tempat ni memang jadi pot sarapan yang popular bagi mereka yang datang ke Perlis. Tengok je lah, penuh dia macam mana. Ini baru hari biasa tau. Kalau hujung minggu, tak tahulah macam mana pula rupa dia. Untuk pilihan makanan pula, memang bermacam-macam. Sampai saya pun rambang mata nak pilih. Tapi akhirnya saya decide untuk cuba pek nga dan roti sarang burung. Kalau pek nga, inilah suapan yang ideal. Pek nga ni pek nga. Orang sini bila panggil pek nga kan. Dia tebal, sedap, jadi masing-masing sikit. Tu dia bagi gulai ikan temenung ni. Ikan temenung ni ikan kembung lah. Dia nampak je macam cair kan. Tapi sebenarnya memang sedap. Memang rasa kari utara punya style. Okey, ni pula kita try dia punya roti sarang. Tapi dia bukan roti sarang biasa-biasa. Dia ada kasih daging sekali. Try sikit.
Dia punya kombinasi rasa dia tu, rasa daging dia dengan rasa dal ni sedap. Rasa rempah daging tu sedap. Lembut pula tu. Ini pun antara menu yang kena try kat sini juga. Mana lagi nak dapat pengalaman macam ni, makanan yang sedap-sedap, makan tepi sawah pula tu. Hanya di Perlis. Apa nama tempat ni? Warung Tepi Sawah. Dah selesai makan, anda boleh pergi ke belakang warung ni dan hayatilah keindahan alam yang tak boleh didapati di tempat lain. Hanya di Perlis. Lepas isi perut, perjalanan kita diteruskan ke satu lokasi yang cukup terkenal dekat Perlis, Gua Kelam. Antara gua yang paling unik yang ada dekat utara tanah air. Saya bab-bab eksplorasi ni memang saya minat yang adventure, yang lasak-lasak sikit kan. Jadi kalau ada cave exploration ataupun masuk gua, ini dia salah satu yang kita kena try, masuk ke Gua Kelam. Kan tadi kita dah cakap kan Banjaran Nakawan semua kan. Jadi Gua Kelam pun sebahagian daripada Banjaran Nakawan. Ini dia pintu masuk dia dekat situ je. Dah cakap pasal gua kan. Jom kita masuk. Gua Kelam ni sebenarnya terdiri daripada 3 laluan. Setiap laluan berbeza dari segi tahap kesukaran. Dan yang paling susah, Gua Kelam 3. Tapi memandangkan saya ni pun nak masuk 5 series, hari ni kita teruskan dengan laluan Gua Kelam 2 sahaja. Boleh lah, bagi chance sikit. Nampak dia ada katak kat sini. Masuk-masuk tu ada katak. Katak ni pun unik kan, dah macam batu kan. Yang dekat-dekat di skor 4 ni. First stop kita nampak ni. Dia ada soda straw dengan floor stone. Floor stone ni terhasil daripada air yang mengalir. Yang ni pula, soda straw pula, daripada air yang menitik. Itu kalau kita masuk di dinding gua, kita tengok dia ada kilauan macam kilat-kilat tu kan. Inilah dia cara dia dihasilkan ataupun cara dia dibentuk. Dia tahan juga dia punya perjalanan kan. Rasanya ni baru dekat titik pertengahan dia. Dan inilah dia laluan yang digunakan oleh pelombong-pelombong Mijih Timah dulu. Lebih kurang 400 meter keluar masuk dia dekat sini. Tapi tu pada satu ketika dululah. Mungkin kena pakai helmet ni sebab dia rendah. So kalau langgar ni memang boleh koyak kepala kan. Itu yang memenatkan sebab kita kena bongkok. Ni maksudnya pelombong-pelombong dulu mungkin ketinggian dia berbeza. Kalau korang tinggi mesti diorang nak buat tinggi kan. Lebih kurang macam tu lah. Jom kita sambung. Boleh tahan juga lebih kurang 10 ke 15 minit. Dan keluar-keluar ni je fuyo. Kita terus nampak satu kolam kat sini yang jernih. Ini dia kolam biru, the blue pool. Ini sebenarnya air yang beralkali. So pH dia lebih tinggi daripada air biasa. Dan ada juga orang cakap air beralkali ni mampu meneutralkan asid dalam badan kita. Tapi kalau ya pun jangan pula pergi terjun dalam pool ni kan. Bila keluar je daripada kawasan Blue Pool tu, kita masuk satu ruang, satu pembukaan yang besar kat sini. Antara tarikan kat sini ialah dekat atas bumbung dia tu. Dan umur dia lebih kurang 150 juta tahun. Lepas tu masuk sini kita dapat tengok spesies-spesies haiwan yang tak pernah nampak kan. Itulah pengalaman kita masuk gua. Itu sebablah dia best. Kita teruskan. Nampak tu, dia ada satu pintu kat sana kan. Itu dia beri nama pintu tol. Kenapa? Sebab setiap hasil biji timah yang dilombong di dalam ni bukan boleh bawa keluar free macam tu je. Dia kena pergi kat sana, dia kena timbang dulu, bayar dia punya cukai, baru dia boleh bawa keluar. Itulah dia, pintu tol dia. Nampak tu? Ada peninggalan kata-kata pujangga daripada pelombong-pelombong dulu kan. Lebih kurang pada tahun 1960-an macam itulah peninggalan ni. Katanya ini adalah lebih kurang macam lirik lagu lah kan. Bunga tak selalunya mekar, hati perempuan pun tak selalunya indah. Macam tu lah lebih kurang kan. Maknanya dia fras lah maknanya kan. Tak tahulah, saya tak boleh baca Cina. Pelombong ni jiwang kat ramai kat laki-laki yang hurt kan. Tu lah. Nampak lubang ni? Lubang ni sebenarnya dah diteroka lah. Dia boleh masuk sini, keluar kat belah sana. Tapi dalam gua ni ada lebih kurang 1,200 lubang-lubang yang macam ni. Yang dah diteroka hanya 250. Maksudnya ada 900 lebih lubang lagi yang belum diteroka. Maknanya ada banyak lagi ruang yang kita tak tahu dalam Gua Kelam ni. Wow. Nampak tak? Kita dapat pantau semua kawasan-kawasan kat bawah sana kan. Sebab ini merupakan tempat tertinggi dia lah. Dan ini adalah kawasan chief dia ataupun ketua pelombong punya tempat. Dia duduk sini dan akan pantau semua orang yang buat kerja kat sini. Boleh tahan juga ni atas ni. Lebih kurang setengah jam, 40 minit sampai atas. Satu workout yang bagus. Nampak ni. Kalau nak tahu inilah keadaan sebenar pelombong-pelombong masa dulu buat kerja melombong. Gelap dia macam ni. Itu sebab nama dia Gua Kelam. Jadi kalau kita masuk Gua Kelam ni, dia gelap sikit tak apa. Kita jangan kabut. Kalau tidak nama dia berubah jadi Gua Kelam Kabut. Kita kekalkan dia sebagai Gua Kelam je. Wow. Kita pun sampai ke penghujung bahagian gua ni. Dan nampak ni floor stone yang tadi kita nampak kat pintu masuk kan. Oleh sebab ada air kat belakang tu, jadi ada air yang mengalir kat sini semua, maka terhasillah floor stone ni. Yang ni lebih kurang 50 ke 100 tahun pembentukan dia tu. Cantik pemandangan dia.
Lebih kurang sejam setengah punya pengembaraan di dalam Gua Kelam memang satu pengalaman yang mengujakan, pengalaman yang luar biasa. Banyak benda yang pertama kali saya alami kan. Tapi saya cadangkan korang semua datang balik bila Gua Kelam ni dibuka seperti sedia kala, datang dan alami sendiri. Memang takkan menyesal. Kita ke lokasi seterusnya. Mana air dah. Trip kita ke Perlis takkan lengkap kalau tak singgah di Arkid Niaga Padang Besar. Jadi sebelum balik, jomlah kita shopping-shopping dulu, beli cenderamata untuk orang tersayang. Kalau kat sini, kita tengok barang-barang dia lain sikit daripada kat KL kan, sebab dia gabungan. Peniaga-peniaga daripada Malaysia ada dan daripada Thailand pun ada juga. Dan antaranya orang cakap kau datang sini kena cari kacang. Cari kacang Okay, tak apa, kita cari. Oh, ini semua jersey klasik ni. Kalau nak cari jersey-jersey yang berkualiti tinggi pun boleh. Sini ada banyak kedai dan jual jersey-jersey yang macam ni kan, grade yang bagusnya lah. Seluar Muay Thai pun ada. Pak, kebanggaan Mamat ni tetap dengan pasukan ni. Kau silap. Macam-macam lah jenis jersey kat sini kan. Ada yang baru, ada yang klasik, ada yang kolektor. Tengok mana yang kita nak kan. Kalau pandai nego, boleh dapat harga yang terbaik. Oh, style kan? Kedai ni saya suka. Ada barang-barang yang kena dengan jiwa saya. Banyak tie-dye. Dan kedai ni rasanya memang barang-barang daripada Thailand banyak. Tengok. Dia ada Padang Besar Thailand. Ni pun comel juga ni kan. Boleh cuba juga buat kan. Ke nak beli siap-siap, beli awal-awal kan. Kedai ni memang lain macam. Dia 100% jual baju kelawar ataupun kaftan sahaja. Pelbagai jenis, pelbagai design. Tapi kat sini yang menarik dia, harga dia semua memang murah-murah. Tapi kalau pandai cakap dengan dia, boleh turun lagi ni. RM5 punya pun ada juga. Kenapa RM5? Sebab lubang di sini. Okey, satu souvenir dah dapat dah. Kita jalan lagi tengok apa dia. Yo, betul lah. Memang banyak kacang lah kat sini. Semua kedai kat sini ada je yang jual kacang kan. Nampak tu, almond besar-besar macam ni. Pistachio ada. Dan cashew nut ada. 500 gram RM25. Jangan beli satu. Beli 4 lah macam tu. Murah lah. Wah, kacang tumbuk pun ada lah. Ini pun betul kedai jajan kan. Macam-macam jenis jajan ada. Daripada Malaysia, jajan Thailand pun ada juga. Tengok, Maggi Thailand ada, Maggi Tom Yum ada. Belah sana paste Tom Yum ada. Itu kelebihan dekat Arkid Niaga Padang Besar ni. Dia gabungan peniaga daripada dua dunia. Sebenarnya Arkid Niaga Padang Besar ni memang besar lah. Banyak lagi kedai kalau kita nak masuk. Kalau nak pusing sampai besok pun tak habis. Rasanya kat sini cukup. Kita pun dapat souvenir kita. Rasanya cukup lah pengalaman kita kat sini. Macam menarik kan, Perlis kan? Macam-macam aktiviti kita buat. Macam-macam pengalaman kita dapat. Dan sebelum kita balik pun, stesen KTM yang kita ambil ialah di stesen terakhir. Laluan komuter utara Butterworth Padang Besar. Tetapi pun nak sampai. Sehingga kita jumpa dalam episod Railway to Malaysia yang lain. Saya Cik Razali. Assalamualaikum. Ciao, lambat dah. Traveling, exploring, we're on the go.